Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 21 hari bulan. Kita sampai di Sagil Tangkak untuk kayuhan Gunung Ledang Loop untuk yang ketiga kalinya. Hari kali ni memang ramai sikit lah. Kita joint adventure dengan kelab-kelab di seluruh negara So sekarang aku dekat Masjid Sagil Masjid Sagil. So parking kat sini agak luas juga. So aku decide aku parking sini. So aku siap-siap dulu. Ketemu kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah kita akan pergi kayu ke RB sekejap je lagi. Ni kawan kita ni. Orang lama Batu Pahat. Abang Jeff. Sihat Sampai je ke Tangkak Alhamdulillah. Ini orang lama ni. Baik. Hari ni jadi marshal untuk hari ni. Okey, ada kata-kata tak? Semangat. Okey, right. Kita serapan dulu dekat warung sebelah Masjid Sagil ni. Apa-apa kita kabul dulu hari ni pagi-pagi kita makan dulu sikit, isi perut, apa-apa sebab kayuhan kita lebih kurang 80 km. So kita perlukan tenaga yang banyak Lokasi RB sebenarnya tak jauh pun daripada sini, lebih kurang 2 ke 3 km. So agak-agak pukul 7.30 dia orang akan berkumpul. So kita makan sekejap. Lepas kita makan kita akan ke sana. So korang tengok dari sini pun boleh nampak Gunung Ledang. So pagi-pagi ni memang awan menutupi Gunung Ledang Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke RB. So kat sana ramai yang dah parking. Ini satu bas daripada Lipatis. Orang lain tak ada pakai tiket je kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hotel Chip Lipatis. Assalamualaikum. So sekarang kita dah sampai ke RB. Masing-masing tengah set up basikal masing-masing. Kabul dulu. Right. Alah, apa ni? Punya dia tu saling pilih. Kau yang Kau ajar dia tau. Bila kau duduk keluang? Kau ajar dia. Aku tukar nama kontak kau John Panjang John Keluang. Ya, sihat Depan. Okey. Pagi-pagi pun busy sini. Morning. Hey. Selamat pengantin baru. Kereta. Morning. Good morning. Okay. So masing-masing dah menuju ke pintu gerbang Downhill. Keadaan agak huru-hara Apa dia Cip? Huru-hara Cip. Wah, ada tandem satu. Bang. Dari mana bang? Alhamdulillah. Nice. Before yesterday we watch your YouTube. Oh, really? Yes, about the Gunung Ledang. Yeah. Buat sini rally dah pun. I've been doing this for 4 years. Yeah. Loop je. I look. But dia directly to Segamat lah. Tu bila we wanted to go in here, we thought let's go and see. Okay. Try something lah. YouTube. Okay. Alright. Kita tengok semua masing-masing dah bersedia Bersedia. Apa tu? Marshal. Okay. Tuan Nazim. Orang nak lalu. Betul nak lalu. Jadi, aku dah cari kau tadi. Aku telefon kau. Apa khabar? Ya. So ini wakil daripada Damansara. Salam lagi sekali. Salam lagi sekali. Baik berkat. So masing-masing tengah bergambar. Sebelum kita flag off sekarang kita dekat pintu gerbang Taman Legenda. Alamak, ni ladies. So ni wakil daripada BPRB. So hari ni masing-masing agak ramai juga dekat pintu gerbang. So hari ni tepat pukul 8. InsyaAllah kita akan start mulakan kayuhan. Hari ni mostly folding bike lah. Okay. Ada juga RB yang nak join kita orang. Macam ni
So aku sekarang ni dekat depan je pintu gerbang. Aku tengok kat sana agak messy sikit, agak huru-hara sikit. So aku buat konten kat sini lah. So kat tengok situ, tengok situ Gunung Gedang. Pagi-pagi ni memang begitu, memang cantik. Kita punya checkpoint pertama akan berada di Jimantah. Kebiasaannya kita orang akan checkpoint kat Jimantah dulu sebelum kita teruskan perjalanan ke Taman Tiga Budaya. Okey, marshal kat depan. Mantap. Kiri. Hello. Morning. Right. Hey bang. Hey. Salam. So hari ni banyak. Hai. Right safe. Hi. Yo. Morning. Right. Yo. Teruskan kayuhan. Alright. So there was a long queue out there. Memang agak panjang. So hari ni pengguna jalan-jalan raya di area Tangkak dan Kesegamat kena bersabar sikit lah. Hello boss. Right. Morning. Right. Woo. So aku target lebih kurang dalam sekitar 100 orang. Wow, Damansara. Hey. Yeah. Loko. Ah. So hari ni satu jalan Singapore pun ada hari ni. Alright. Morning. So far Indonesia belum lagi lah. InsyaAllah Indonesia next. Hai. Oh. Hey. Yo. Baik. Tunggu sekejap. Alright. Mantap lah. Lipatis. Alright. Pengantin baru. Hello, morning everybody. Right. Say hi. Whoa. Keluang. Oi, mana? Oh, dah habis? Okey. Sekarang kita menuju ke checkpoint yang pertama, Jemantah. Tu queue sangat-sangat panjang hari ni. Car back. Hui. Papa Raja. Okey Okey. Okey. Ayah. Okey tak? Steady Sihat. Jaji. Ya ke? Yang tadi jumpa Jaji tau. Tarif. Saya Jaji. Apa saya? Sini rolling sikit lah. Tapi jalannya lebar lah. Okey lah. Tadi yang jumpa Arif. Wah, bau-bau Batam ah. Bau-bau Batam ah. Ada. Ya bang Alhamdulillah. Abang kayu. Rolling sikit lah. Laju ni. Ha? Laju ni. Nama Jaji. Nama saya Zazi tapi orang panggil Jaji. Jaji. Yes. Sorry.
Sorry. Ada abang yang tinggalkan. Tak patut tu lah. Okey. Sekarang kita dah sampai kebun baru. So around 3 atau 4 kilometer akan sampai ke Jementah So kita akan rest kejap kat Jementah sebelum kita akan continue ke Laman Tiga Budaya. So sekarang kita dengan Lipati orang memang minat tu lah. So sekarang kita almost sampai ke Jementah. Jap. Alright, sekarang kita kat Jementah Sekarang kita masjid di Masjid Jementah. So kita RV kita relax jap dalam beberapa minit. Masing-masing pun tengok macam-macam dah barai semua. Yang ni tak lah. Saya nak kita janji pun tak boleh tau. Ha? Takkan lah. Awak fun ride biasa kat depan. So masing-masing tu support car kita boleh dapatkan bekalan air ataupun pisang apa. So ramai juga kat sana. Tapi agak panas sikit lah. So aku teduh sikit sekejap kat sini. Alhamdulillah perjalanan Kayuhan ni berjalan lancar Cuma agak messy sikit tadi sebab jalan di Taman Legenda nak ke Kebun Baru tu agak sempit sikit. So agak pending, banyak juga jalan jam sikit lah. So Alhamdulillah tak ada kemalangan apa-apa. So insyaAllah dalam beberapa minit kita akan teruskan Kayuhan tadi Rik. Okay guys, sekarang kita dah sampai Jementah. Kita rehat-rehat sekejap tadi dan kita teruskan Kayuhan ke Laman Tiga Budaya Asahan. So dekat Jementah ni kita akan menghadapi satu challenge pertama, iaitu Bukit Jementah. Jom kita tengok ragam-ragam kawan-kawan kita macam mana climbing untuk hari ni. Okay, sekarang kita ke Asahan. Sebelum kita ke Asahan, kita akan climbing satu kali dulu. Climbing ni agak mencabar jugalah bagi aku. Dia agak lebih kepada long distance climbing lah. Bukitnya agak panjang juga dan memerlukan kekuatan mental dan fizikal juga So aku standby ke atas dulu sebab aku akan shoot content untuk kita tengok macam mana ragam-ragam dia orang climbing hari ni. Kita akan hampir sampai ke Bukit Jementah. Kita saksikan macam mana keindahan dan kesakitan Bukit Jementah. Okay, welcome to Bukit Jementah geng. So nampak kat situ bukit yang diteraskan. Aku tak tahu dia orang nak buat apa ni, tapi rasanya sebelum ni tak macam tu. Lazat, sangat-sangat lazat. Sangat-sangat lazat. Banyak lazat kan? Lazat dengan apa?
Samput. Okey tak bang? Macam bara je bang. Lepak ni. Lepak, eh? Ini bukit anak yang punya. Masing-masing muka tak ada yang senyum. Masing-masing berkerut semua. Sikit lagi. Jadi bang. Lagu tak ada bang, lagu. Santai-santai. Lazat betul lah hari ni. Sangat menyelerakan. Steady lipatis. Lipatis yang first. Pejam mata je bang. Dia macam landai je bang. Pejam mata je. Jadi cadence. Steady. 50 meter. Keep breathing. Sikit lagi bang. Kereta. Come on. Jangan buat malu Damansara. Tak kuat belum kan? Kan sejuk kan atas ni kan? Kan kat kamera ni. Enjoy the view. Ini kalau ada budu sedap Sikit lagi. 30 meter. Wah, tak kacau. Ni anak abang JJ ni. Pejam mata je bang, tak ada benda lah. Dahon. Sikit lagi. 30 meter. Saya nak 3 lagi macam ni. Lazat. Okay. Hari ni last je ni. Tak ada lagi dah. Oh, idola Muar. Jangan berhenti. Pejam mata je. Ini pun betul. Chip KBL. 30 meter je. Wow, boleh wheelie. Berani boleh wheelie. So kita nampak muka-muka masing semua tak ada senyum-senyum lah ini. Semua idola keluang. Mantap. Ini semua dusta ni. Sikit lagi bang. Patut pergi kenduri kahwin lah Bagus dapat makan biryani. Woi, steady lah. Ini yang nolak ni kena screenshot ni. Okey, steady. Sikit lagi. Tak ada benda lah. Ni last je, tak ada lagi dah. So nampak lagi kat belakang tu masih banyak Nak nunggu jenuh juga ni. Cukup sampai sini je lah kot. Aku pun nak kayu juga. Okey tak? Orang Muar tadi tak nak pakai baju Muar. Abang Din. 65 tahun 65 tahun. Makin tua makin menjadi-jadi. Come on. Loko. Ni last, tak ada lagi dah. Last je. But santai-santai, jangan berhenti. Pejamkan mata. Wah, semangat abang ni. Macam ada motor je kat basikal. Kata-kata. Lazat Dia ada kata-kata. 30 meter. Ya dah habis. Nak saya tambah? Ini kena screenshot ni kalau nolak ni. Kita tunggu chip KBL pula. Orang kuat untuk hari ni. Nikmatilah pemandangan dekat Bukit Jementah ni jarang-jarang dapat macam ni. Lazat, sakit, pedas, pedih pun ada. Hop saddle. Ini King of Mountain ni. Ni last lah, tak ada lagi. Last. Tak ada. Oh lama kena tambah lagi ni.
Come on, come on. Oh, ada downhill sikit kat sini. Kita bersama sahabat saya di Facebook. Alright. Selalu tegur kat Facebook dekat IG. Jarang kayu sekali. Raya sekali, alhamdulillah. Last kita jumpa dekat Kuantan. Kuantan, betul, Kuantan. Betul. Alhamdulillah dapat kesihatan sampai sini Itulah yang kita cakap dengan tu. Je lagi begitu Tuhan. Ha. Tengah jijik kita. Naklah kayu lagi dah penat ini. Kita nak santai-santai je. Ini yang Betul. Cantik lawa baju bang. Lawa baju. Semua hitam. Sini tak ada apa sangat. Kampung tak ada. Abang punya baju lagi lawa. Rare. So dalam perjalanan nak ke Asahan ni aku sebenarnya sangat adore dengan satu sudut pandangan dekat Gunung Ledang ni. Lokasi dia dekat lepas corner ni. Siapa-siapa yang kayu lepas corner ni, kau akan nampak pemandangan Gunung Ledang yang agak cantik Dia seakan-akan korang berada, dia punya pemandangan tu macam Gunung Kinabalu pun ada. Lepas ada climbing sikit, korang akan cuba biasanya. Ni dia pemandangan yang bagi aku kat area sini, ini yang paling komplit lah. Kau akan nampak keseluruhan Gunung Ledang daripada sini Wow. So sekejap lagi kita akan melintasi sepadan Negeri Sembilan. Apa yang uniknya tentang Gunung Ledang Loop ni, korang kalau nak completekan satu loop ni, korang akan melintasi 3 buah negeri. Johor semestinya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. So kalau korang tak lalu 3 negeri ni, ibarat macam kau punya loop macam tak complete dah. Welcome to Negeri Sembilan. Welcome to Negeri Sembilan. Welcome to Negeri Sembilan. Walau weh. Macam chip. So kalau nak berhenti sini kena hati-hati sikit lah. Kalau nak ambil gambar ke apa. Sini banyak kenderaan berat dan juga kereta So aku tak plan lah nak berhenti dekat signboard tu untuk ambil gambar. Agak bahaya sikit kalau ramai. So aku decide terus ke Sempang ke Taman Tiga Budaya tak jauh pun. Kalau sekarang ni kita kat tanah Negeri Sembilan, kejap je lagi kita akan masuk ke daerah Melaka, Negeri Melaka. So unik untuk Gunung Ledang Loop ni, macam aku cakap tadi, kau akan merentasi 3 buah negeri So sekejap je sampai sepadan Melaka. Gempak tak gempak? Depan dua kat bas. Sekejap, ambil ni. Ambil. Geng, faham geng? Kebocoran lah. Konten. Pakai baju keluang lagi. Pakai baju keluang lagi. Korang support lah. Okey. Keluar support babe, kau tengok. Kau tengok Cip. Baik Cip mesti kena tukarkan tayar. Tadi kalau pakai baju layan tak tolong ni. So sekarang kita kat Laman Tiga Budaya. Siapa yang nak masuk Laman Tiga Budaya, boleh masuk dalam. So alhamdulillah kita lepas rehat di Laman Tiga Budaya, kita teruskan kita punya ride. Kita sambung ke hala ke arah Pekan Asahan. So kat sini keadaan cuaca agak berangin Okay bang. Hey! Orang tak cakap saya tak payah belok situ. Aku masuk dalam jalan mati sekejap. Memang lah. Siapa? Jalan mana? Siapa? Downhill.
sekarang kita downhill. Ini memang lepas mendaki ni memang downhill lah. So kita dah lepas asahan sekarang kita nak masuk ke arah Bekoh pula. Hari ini Gunung Ledang semua diserang dengan basikal. Okay bang. Jom. Ya. Penuh tadi semua okey. Wah, ini idola saya ni. Idola Audek saya. So macam mana? So alhamdulillah. Kayuhan ni macam training jugalah. Okay. Tapi tak training tekan, itu training endurance. Ya betul. Okey, kayu pelan-pelan je tak. Dia yang penting ketahanan otot, Betul. ketahanan badan. Laju tak penting. Ya betul. Walaupun kita nampak ni laju. Laju. Wow. Triple memang ah. So saya ucapkan awak all the best lah untuk Audek ke apa. InsyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Saya tengok awak ratus-ratus ribu. Saya tak sanggup lah. Mengerikan lah. So, sekarang kita berhenti sekejap kat sini. Kita ambil angin sekejap. Kita restkan kita punya otot. Sementara kita sambung semula. Ada lagi 20 lebih km, InsyaAllah. Pelan-pelan kita kayuh. Ni rezeki lah. Dapat air tebu free. Sponsor bagi mana? Lambat. Kat sana pun free ke? Oh ya ke? Ya. Kita pakai tu. Itu lagi best. Yang ini aku tak tahu. Yang ini bukan aku punya dalam perancangan. Aku tak tahu. Yang ini first time aku naik juga. So ini jalan potong. Dari Bekoh nak ke Tangkak campak terus Tangkap. Tolong. Mana? Untuk kedua kalinya berhenti kejap. Aku tak tahulah bila nak habis pergi sini. Astagfirullahalazim. Sama-sama dengan keluar ni. Yang ini memang bukan aku punya perancangan lah. Yang route ni, bypass ni, Bekoh ni, aku pun first time naik. So far agak memeritkan juga lah. Sampai 2 kali aku cramp. So aku rest kejap. Sementara otot-otot ni kembali normal. Jadi kita gerak, okey? Nampak gaya makin banyak basikal yang dilipat. Sana lipat habis lah, towing. Saya baik MTB tak boleh lipat. Kalau tak, aku pun tak boleh buat apa lah ni. Basikal aku tak boleh lipat dah. Okay guys, kita hampir menamatkan kayuhan kita untuk kali ni. Kita lagi ada berapa km akan sampai ke tempat RV kita tadi. Alhamdulillah, kayuhan hari ni berjalan lancar. Walaupun cuaca sekarang macam nak hujan, so far aku dapat habiskan kayuhan untuk kali ni. Walaupun kram juga tadi sekali. Bukit kat jalan Bekoh tu memang mengancam lah. Akhirnya Dengan segi idola. nasib baik jumpa. Hindari. Bukit dia macam tak ada spek jaket R. Dia punya pacak-pacak betul.
Tahniah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa pun alhamdulillah kita berjaya tamatkan kayuhan kali ni dengan selamat. Alhamdulillah. Kau kena ngadap dulu ke? Abang Arbi tengah santai-santai. Macam mana ni? Nak macam nak nangis. Easy ride. Easy dah. Easy. Jumpa bukit berhenti juga. Bukit belakang. Dengan Palo. Berat lagi Palo. Wah, Ni sedap. aku belum pernah buat lagi Palo. Nak saya cakap bukan nak belagak lah. Ni masih kategori easy lagi lah. Sedap. Faham. Kalau Palo tu rasa Jangan percaya. Kat mana pun jangan percaya orang. Kita angguk aje lah. mana nak next. Tak cawan. Ada. Okey Ji. Okey, sekarang kita dekat Taman Legenda Gunung Ledang Kalau kau tengok kat situ, ini berbeza sikit dengan air terjun Gunung Ledang yang belah sana tu. So, dikatakan kawasan sini tempat lokasi mana nak naik gunung pendakian nak hiking Gunung Ledang pun dari sini juga. Sini pun ada air terjun, masing-masing boleh lah cuba usah-usah tempat yang ni. So far aku first time kat sini, tak tahu lagi apa yang ada kat dalam. Kalau ada masa boleh lah kita singgah lagi Boleh Okey, selamat. Terima kasih. InsyaAllah. Next ride insya-Allah. Baju, ni baju rasmi kita untuk edisi kali ni. 2 edisi sebelum ni memang tak ada baju. Kali ni special sikit. So korang mana yang beli baju tu simpan elok-elok. Kalau boleh simpan dalam bekas kaca. Okey tak bang? Jumpa lagi kita Ji. Tahniah. Alright, terima kasih. Finish. Orang penting untuk hari ni. So far macam mana okey Ya, baik. Semua berjalan lancar? Terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Okey tak? Tahun depan buat lagi Di Gunung Ledang okey. Jangan lalu bekuh lah. Sakit lah. Jangan kata Boleh komen tak macam ni? Hari ni macam mana? Hari ni alhamdulillah lah kita dapat kumpulkan lebih kat 100 ada tak? 100 lebih kot. 100 lebih kan? Alhamdulillah ramai kita dapat. Cuaca pagi tadi cantik. Yes. Membelanja, tapi bila yang dah melambat ni dah dekat pukul 1 ni. Sangat menguji kesabaran. Ya. Memang perit. So untuk tahun ni punya Gunung Ledang belum macam mana? Puas hati? Puas hati. Road pun sebenarnya aku tengok tadi ramai yang boleh habis pun. Boleh habis tapi Walaupun- sakit lah. Walaupun tapi sakit, tapi yang macam ada yang Yeah. yang jalan-jalan kayu macam Perform lah. dia semangat. Semangat. nak habiskan kayu tu. Dia Macam nak habiskan abang tu. ni pun sama. Wah, abang baik. pun sama. Okey, tunggu lagi. Ya, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain menu. Tahun depan ada tak? Tahun depan kita tengok dulu. Kita repeat dulu. Kalau ada sambutan lagi kita buat 2O2C. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi bang. Okey, jangan lupa subscribe. Apa nama YouTube? Jaja Ahmad Channel. Jaja Ahmad Channel. Alright. Okey. Orang kuat juga ni. Membantu jadi marshal. Alhamdulillah. Baik Maaf hari tak boleh nak kayu. Sebab dah pencen lama. Oh, tak apa. Boleh beli lah balik sekarang tu. Selamat insyaAllah. Boleh jumpa pun lagi. Arif tinggalkan orang lah. Dia di sini dah Sempat makan asam pedas tu. Haji lah. Bukan basikal dia. Alhamdulillah ada. depannya. Baju punya. Tapi okey kan? Tahniah. Finish. Tapi kalau 2 SL tak ada, SL lah kan. Baik Kalau nak 2 SL Ha? Jauh lagi nak. Ni ada kereta. Wah, sampai baring semua. Tahniah semua Dapat finishing. So far macam mana? Okey, puas hati tak? Puas hati. Sakit ke puas hati? Aku dah hilang bontot lah. Tak apa, yang penting selamat. Alhamdulillah. Kita selamat. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Okay, insyaAllah jumpa lagi next event. So macam mana kayuhan kali ni? Okey, alhamdulillah kayuhan hari ini berjalan seperti biasa. Okay.
Dan terima kasih jugalah first of all saya ucap terima kasih kepada tangkap polis, Batu Pahat semua, Melaka yang sudi sekali lagi selepas kayuhan Jebat Derhaka. Wow. So hari ini kita sambung kolaborasi kayuhan Ledang Loop. So setakat ni alhamdulillah kayuhan berjalan lancar, tak ada apa. Cuaca pun very nice, dia akan membantu. Walaupun agak panas juga tadi. Panas, and then ada sedikit duka cita, ada sahabat-sahabat kita 2-3 orang yang tergolek, tapi tak ada seriously lah. Ya, betul. Cuma yang is a minor punya injury sih. Sawal, terima kasih datang ke Ledang. Sama-sama. Thank you juga Kawan kita orang buat yang kali keempat tahun ni Kali keempat insyaAllah. InsyaAllah tahun depan kita tak. InsyaAllah kalau masih ada kesempatan, masih ada minat, dan semoga bila aktiviti macam ni menarik balik minat. Kita sebenarnya nak menarik balik minat. Sebenarnya kita ni pengayuh, kita ni ramai sebenarnya yang tega kan. Cuma kena adakan banyak aktiviti macam ni lah. Jadi itu yang kita bila kita happy, tengok diorang tu hilang penat. Ya, betul. So tahniah juga kepada diorang yang participate. Right. Okay, apa-apa pun terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Ataupun event HMBLK. InsyaAllah. Yes, insyaAllah. Sampai sini je kayuhan kita kali ni. Kayuhan edisi kali ni memang dikatakan berjaya lah. Walaupun pada awalnya agak merisaukan sebab ramai sangat. Okay. Tapi apa-apa pun alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tiada kemalangan yang tak diingini. Okay, semua sama sampai. Dan insyaAllah kalau ada rezeki tahun hadapan kita buat lagi. Okay. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kita punya channel, Jaji Ahmad Channel. Dan jumpa lagi pada ride yang akan datang. Okay. Bye.